salah satu teknik orang-orang yang dark triads ni nak manipulasi mangsa. Diorang menggunakan teknik mirroring. Macam cermin tau. Diorang tiru cara gaya cakap. Kalau korang rasa cakap lembut, dia pun ikut lembut. Kan? Kalau rasa kelakar, sini sikit L style pun, dia pun buat macam smooth macam tu. Tujuan dia nak rasa macam korang dengan dia ni rasa macam serasi lah. Kedua, diorang akan pinjam minat dan worldview korang. Kalau korang minat macam bola ke apa ke, bola kanjang, dia akan tiru. Dia akan pura-pura tiru. Bukan sebab dia nak belajar, tapi sebab dia nak akses jiwa korang cepat. Dia akan cipta ilusi keserasian yang pelik sikit lah. Dia akan reflect balik ayat, tone, reaction korang, sampai korang rasa connection tu macam, macam betul lah. Padahal dia bukan serasi, dia menyamar dia serasi. Itu teknik psikopas tau. Jadi cermin yang korang rasa selesa tengok tu, dia tu, korang nampak diri korang pada dia. Kan? Lepas trust tu terkunci, mulalah cermin pun hilang. Bila korang dah attach dengan dia, dia stop lah mirroring. Dia mula nampak sisi sebenar dia. Kita mula nampak sisi sebenar dia. Kan? Dan korang akan fikir, mana pergi orang yang I kenal dulu Jawapannya orang tu tak pernah wujud pun. Dia semua bayang korang sendiri yang dia pinjam.